Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 2 soalan 15. So tajuk dia kinematik. Okay. So diberitahu kami satu zara bergerak di sepanjang satu kali dirilis dan menyalai titik tetap O lah. So hal laju diberi ni. So M tak E nya pemalar dalam sak dan T lah masa dalam sak lah selepas melalui O. So zara tu berhenti seketika apabila T equal to 5 dan pecutannya adalah 3 apabila T equal to 1. So dia minta kami cari nilai M dan N. Okay. So V sama dengan MT square plus NT. So sini kami mau guna yang ni lah. Berhenti seketika apabila T equal to 5. So bila T equal to 5 bermaksud V equal to sifar. So M5 square tambah N5 sama sifar. So maksud 25M plus 5N equal to 0. So ini kami letak 1. Okay. Yang ini pecutan. So sini kami mau bezakan V terhadap T. So sini kami akan dapat 2MT plus N. So apabila T equal to 1, A equal to 3. So 2M1 plus N equal to 3. So 2M plus N equal to 3. So ini kami darab dengan 5. 10M tambah 5N sama 15. So equation 2. So sini kami 1 tolak 2. 15M sama dengan negatif 15. So M sama dengan negatif 1. So kami ganti M sama dengan negatif 1 ke 1. So 25 negatif 1 plus 5N equal to 0. N equal to 5. Okay. B itu jumlah negatif apabila zara tu bergerak ke arah kanan. So V kami sudah dapat negatif T square tambah 5T. So bergerak ke arah kanan bermaksud V lebih besar sifar. So ini lebih besar dari sifar. So kami faktorkan T 5 tolak T. Okay. So sini kamu boleh lakar ni. So 0 5. So maksud sini. So maksud 0 lebih kecil ni. Okay. So C tu jarak yang dilalui oleh zara tu pada sak kelima. Okay. So kamu sudah faktorkan T di sini kan. Okay. So bermaksud kalau nampak T dia berhenti seketika pada masa T sama 5 kan. So dalam julat ini zara tu tak ada berhenti kan. Okay. So bermaksud sekarang untuk sini kami boleh guna jarak yang dilalui pada saat kelima. Okey, kami boleh guna formula ni iaitu S5 tolak S4. So kami letak modulus sebab kami tak tahu mana yang lebih besar. Okey. So sini kami, tapi sebelum tu kami mau cari S dulu lah. Okey. So S sama dengan kami V darab T. So sama dengan okey, negatif T cube per 3 plus 5T square per 2 plus C. So apabila T sama sifar, S sama sifar. So maksud S sama dengan negatif T kuasa 3 per 3 tambah 5T kuasa 2 per 2. Okay. So kamu boleh ganti 5 tak 4 ke sini lah. So sama dengan negatif 5 cube per 3 plus 5 square per 2. Okay. Minus ini negatif 4 cube per 3 plus 4 square per 2. And modulus. So overall kamu akan dapat 13 per 6.